Selamat datang ke Akbar. Bukan surat khabar, tapi Ak punya bar. What up guys, kita dah sampai dekat Koh Samui sekarang. Okay, so ni sekarang bilik kita orang. Aku ada bilik lain, tapi aku malas nak cerita sekarang. Buat panjang sangat cerita dia. Nak buat GoPro. Mari kita berparti biasa punya parti. Okay, aku tak nak cerita, aku nak tunjuk orang macam mana berbilik aku. Hallway nak pergi bilik kita. Kelas. First benda mencurigakan, pakai mangga. Nampak pula. So kita ada ruang kosong kat sini. Pintu berkunci kat sini. And then kat sini ada stairway dan pergi ke rooftop. Lepas tu bilik ni kamar tak tutup lagi aircon ni. Macam sikus lah aku rasa. Itu bilik kosong. Lepas tu balcony dia tak ada langsir. Sebenarnya kalau dia setting betul-betul rumah ni kan, okey lah salahnya. Sekarang ni tak berapa sangat. Dia buat mencurigakan orang. Aku okey doji-doji, tapi macam ni doji sangat. Aircon besar tapi tak fungsi. Panas. So itulah kisahnya bilik yang sepatutnya aku duduk, tapi aku decide tak yang tak nak. Masa tu orang decide untuk lepak dekat bilik air lah kan, duduk orang ramai. So boleh lah silaturahim sikit. Kau party, kau party people PSP. Party sampai pagi. Tak habis party. Pukul 1. Keadaan macam baru pukul 8. Tak tahu parti apa malam ni. Tinggal nak lepak-lepak minum kopi je. Yes, you know the bar. It's a disco, man. Party. Beach party. Kamal, rugi. Ayam, rugi. Awak faham. Orang kata bukan tak suka kepangan, tapi sini lagi bersih. Tapi adalah juga countdown kepangan. Tapi sini bersih. Bersih lah, boleh bawa 2 orang ni. Cepat lagi dengan janji aku ada sikit. Bawa aku ke sini sebab bersih. Betul, aku fikirkan dia orang. Ada monyet, meja banyak. Orang tak buang sampah. Orang tak buang botol kaca. Satu toilet bersih. Serius, tengok. Air tak tahu berapa ringgit. Air Coca-Cola ke. Itu ada pool. Ada pool sana. Ya, boleh lah. Takut nanti diorang cakap Bali terbaik, Thailand tak okey. Aku suka Thailand. Aku tak nak cakap.